dulu lah. Yes. Okey, alright kak. Tanya bos saya. Dia tahu, dia design bilik. Ni- Ni selalu pergi Jumat kat sini. Oh, sini lah. Jumat kat sini lah. Ya. Subuh-subuh pergi tak? Subuh. Boleh. 5:30 dah standby. Kereta taxi dah sampai lagi dah standby. Okey. Okey, alright. Saya nak tengok bilik bang. Bilik. Ni breakfast kita breakfast kat sini. Breakfast kat sini Sahur. Sahur kat sini? Sahur. Okey, alright. Cukup dah ni. Okey kak. Nanti last video saya tanya pasal harga kak. Berapa harga kak beli? Nanti last video lah. Boleh tak murah je. Murah je eh? Murah Okey, je. okey. So kita tengok dulu. Tengok bilik dulu. Okey, boleh kak. So ni bilik apa kak? Uish, cantik lah. Ini bilik gas. Oh, bilik akak khas untuk gas lah. Anak dah besar. So- Jadi, Ah? apa ni? Ni- kalau ada ni- gas datang duduk. Ni husband akak ke macam mana? Ini mak saya. Ini majikan saya. Oh, majikan. Bekerja je. Saya kucing je. Okey, alright. Ini bilik Dia apa? gas. Oh, bilik air gas pun cantik macam hotel lah kak. Memang. Apa? Ha. Yang ni bilik master akak lah. Ini bilik master saya. Okey, I see. Akak dah buat wardrobe dah siap eh? Semua dah siap. Oh. Cukup lah. Tak payahlah besar-besar kan. Okey Bila kak. bila dah Ada full, TV ha. tak? Tak, Oh, tak nice. payah kemas banyak-banyak kan. Kalau lah. banglo besar-besar kena kemas banyak. Okey, Kena Kak. hire maid mahal. Ui. 2-3 maid kena hire. Betul. Kalau ni kita buat sendiri je. Betul kak? Ha.